about the finance. Soalnya dah tanya kawan tu. Kita cover 14 bank termasuk Aeon. Ada settlement macam PKPK, SAA, apa lagi? Betul. Macam tu lah, kita ni orang tengah. Kalau contohlah, kalau macam klien tu kan, dia ada AKPK ke, ada SAA ke, ataupun ada tunggakan, si Chris tak cantik, si Tos tak cantik kan. And then kalau diorang nak apply personal loan dengan bank diorang kan reject kan, tak boleh buat kan. So kena settle dulu. So macam kita ni, kita orang tengah. So kita akan semak dulu, check dulu, buat settlement. Boleh, kalau nak jadi DDI pun boleh. Tapi kalau nak jadi BBU, I nak monthly structure. Kalau macam ada PT-PTN pun boleh. Kalau macam customer tu dia ada SAA kan, SAA pula, ada AKPK kan. AKPK tu kena withdraw dulu. Sebab kita ada founder yang boleh tolong withdrawkan, settlekan dulu. Macam tu konsep ni. I ada letak dekat I punya bio lah, Telegram I ada letak kat bio. Tapi credit card kita orang tak buat. Tapi untuk lower down ataupun settlement untuk credit card ada. Kalau credit card kalau tu dah macam 10,000, 20,000. I tak boleh send kat sini, masalahnya. Tak boleh send personal dekat live. Nanti kena remove lah. Saya tak boleh sebut kat sini. Boleh je chat I dulu. Kita boleh chat ke dekat ni. Chat je dulu, nanti I reply. DM je. Jadi因为我们是给了第一回来那种可是你这版聊的东西就过后我们讨论的是把去找人就是boleh可是我这个去主持里面有些同仁他觉得还要有些同仁他觉得还要里面就我们不能